Jom kita masak sayur goreng. Kita akan guna sayur sawi raja. Bahan yang diperlukan: bawang putih, ikan bilis, blend kasar. Ini adalah hasilnya. Panaskan kuali, masukkan sedikit minyak dan tumis bahan yang kita blend tadi. Tumis hingga keperangan dan garing supaya bawang putih kita masak dan juga ikan bilis masak. Garing-garing, crunchy lagi sedap. Masukkan bawang besar. Goreng sehingga bawang layu dan keperangan. Masukkan carrot. Masukkan bawang merah. Biarkan seketika dan kacau sehingga bawang merah layu dan juga carrot lembut. Masukkan batang sayur sawi raja. Kacau dan goreng sehingga batang sayur lembut. Masukkan sedikit sos tiram. Sos tiram ni dah dicampur dengan air dalam 2 sudu dan kacau-kacau, masukkan dalam kuali. Kacau-kacau sehingga sekata dan sebati semuanya. Kemudian masukkan sayur sawi raja. Kacau-kacau sehingga sayur layu dan masak. Sedikit secukup rasa. Sedikit garam dan juga sedikit black pepper. Kacau-kacau sehingga sebati dan sekata semuanya. Boleh rasa dah sedap ke belum? Sayur goreng sawi raja kita is done. Dah siap dah. Bau sangat wangi dan sedap. Mudah untuk disediakan. Bahan-bahan yang digunakan pun tak banyak pun. Korang boleh try buat, okey? Selamat mencuba, selamat menjamu selera. Thanks for watching guys. Jangan lupa untuk like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.